RM25,000 simpan duit atau emas? Hana ada seorang customer yang ada RM25,000 dan dia tanya, emas fizikal yang macam mana patut dia ambil? Jadi bagi sesiapa yang ada RM25,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan ke dalam bentuk emas, boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan nanti. Sebelum Hana jawab soalan ini, Hana akan tanya dulu, apa tujuan simpanan RM25,000 ni? Sebab sebelum anda decide untuk dapatkan emas fizikal, penting untuk anda tahu tujuan anda menyimpan emas. Hana bagi contoh yang mudah. Jika anda ingin dapatkan simpanan ini untuk memaksimumkan keuntungan simpanan, 50 gram yang bernilai sekitar RM24,000 adalah pilihan yang lebih bagus kerana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 10 keping 5 gram. Tapi jika tujuan simpanan anda adalah untuk tabung pendidikan anak-anak, Hana sarankan anda dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram yang harganya sekitar RM2,500. Anda boleh dapatkan 10 keping gold bar 5 gram sebab kebiasaannya pembiayaan pendidikan anak-anak akan ambil masa bertahun dan kita boleh jual emas ni dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan. Jadi penting untuk anda tahu tujuan anda simpan emas sebelum memulakan simpanan. Perlukan bimbingan Hana untuk belajar menyimpan emas dengan Public Gold. Ada cas yang dikenakan. Anda hanya perlu daftar secara percuma, minimum RM100 untuk aktifkan akaun emas atau boleh bermula dengan 1 gram dan anda sudah memiliki simpanan emas yang pertama. Caranya boleh rujuk pin video Hana di profil, Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.